Salam and hi everyone. Welcome back to Bongkar Seram Channel. Kali ni kita dah ubah studio kepada yang lebih kita ubah variasi studio lah. Kita nampak yang sebelum ni studio kita lain, tapi kali ni kita nak nampak yang lebih seram sikit. Lepas 2 bulan kita orang tak upload apa-apa, so hopefully this time kita akan lebih konsisten untuk upload dengan sokongan korang semua. So before kita nak start apa semua, Des minta untuk korang semua sentiasa support tim Bongkar Seram Channel. Bantu kita untuk dapat subscriber 1k dan ke atas ya. And then sebelum Des mula dengan cerita Des yang kali ni, cerita Des kali ni adalah kesinambungan daripada cerita yang sebelumnya ni. Sama, cerita tentang Kok Lir. Tapi yang kali ni tajuknya adalah Kok Lir The Last Goodbye. Welcome back guys. So korang yang tak tahu tentang cerita Kok Lir ni, korang boleh tengok dekat previous cerita kita orang, cerita Kok Lir Bongkar Seram series yang Kok Lir ni, yang the previous one, untuk korang lebih tahu lagi tentang Kok Lir ni. So kali ni Des akan direct the cerita yang Des nak ceritakan. Cerita ni terjadi pada tahun 90-an. Terdapat pasangan yang sama cantik, sama badan, sama handsome. Karakter ni Des gambarkan sebagai Albert dan Seri. Albert seorang yang sangat tampan, rupawan dan bekerja sebagai seorang cikgu di sekolah menengah berdekatan rumah panjang beliau. Manakala Suri adalah digambarkan sebagai seorang yang sangat cantik, digambarkan hampir serupa seperti seorang kumang. Kecantikan kumang ni adalah salah satu dewi dalam mitos bangsa Iban yang digambarkan dewi yang cantik. So mereka berdua pun disatukan dalam satu keramaian, iaitu mereka dua dikahwinkan. So dalam bab bahagia ni, memang semua orang mengatakan yang mereka adalah seperti merpati dua sejoli. Tapi kebahagiaan mereka tak lama. Mereka diuji. Semasa Seri mengetahui bahawa beliau telah pun mengandung masa itu, beliau memberi tahu berita gembira ni kepada si Albert. Si Albert pun bergembira. Tapi kegembiraan mereka dirampas. Semasa melahirkan bayi tersebut, Seri meninggal dunia. Albert pun kehilangan seseorang yang Albert sayang. Semasa hari pengebumian si Seri ni tadi, telah berlaku hujan lebat. Hujan lebat yang selebat-lebat menyebabkan apa yang sepatutnya ritual-ritual yang patutnya dilakukan seperti memaku paku di ibu jari kaki si Seri dan tangan dia telah lupa dilakukan oleh orang-orang tersebut semasa hari itu. So bila perkara ni terlepas pandang, si Seri pun dibawa ke tanah perkuburan dan dikebumikan. Hari tampak begitu malap bagi si Albert sebab beliau baru saja kehilangan si isteri yang tersayang. Tetapi tak semua orang boleh jangkakan apa yang berlaku selepas itu. Selepas seminggu pengebumian si Seri ini,
berlakulah kisah-kisah seram di rumah panjang tersebut. Penduduk rumah panjang mula merasakan diganggu oleh sosok seorang perempuan yang sangat dikenali pada serupunya, yaitu yang menyerupai Seri dalam keadaan baju yang putih panjang, berambut panjang, mengurai, serta berkuku panjang. Seri sering digambarkan menampakkan diri di area rumah panjang dengan menangis. Ni anakku, ni anakku, ni lakiku, ni Albert lakiku, ni Albert lakiku. Itu yang terjadi. Rumah panjang digemparkan dengan berbagai cerita seram dari setiap penduduk rumah panjang yang di situ. Ada yang mengatakan terserempak dengan suri dalam perjalanan balik daripada kebun. Ada yang nampak Seri membawa seperti bayi dalam gendongan beliau. Ada yang seperti mengejar orang-orang rumah panjang. Albert tidak mempercayai benda itu. Dia percaya yang isteri dia mati dalam keadaannya, walaupun mati dalam keadaan yang tragis, tapi dia percaya isteri dia tidak mengaku. Tetapi suatu malam Albert mencari sesuatu untuk dimakan di dapur. Tanpa Albert sedar, beliau seperti nampak bayangan Seri di dapur, seperti tengah memasak. Dia menggosokkan mata dia, digosokkan mata, gosok, tapi masih lagi tetap ada bayangan kat situ. Seperti si arwah ni masih ada bersama dengan beliau. So dia pun memanggil, sayang, nama tak ada Unan. Tapi si Seri tak menampakkan muka dia. Dia membelakangkan seperti membasuh pinggang. Makin Albert dekat, Albert baru nak pegang, tiba-tiba bayangan si Seri hilang. Albert mencari. Tak lama selepas hilangnya bayangan si Seri ini, hilayan tawa Kuplir menggegarkan rumah panjang tersebut. Albert terduduk dan baru sekarang dia mengetahui yang apa yang diceritakan oleh orang-orang rumah panjang itu adalah cerita betul. So, selepas aduan demi aduan yang diterima oleh penduduk rumah panjang, si ketua kampung pun mengambil inisiatif untuk memanggil Bomoh untuk melakukan ritual yang sepatutnya. Si Bomoh pun datang melakukan ritual dengan memulakan upacara miring. Tetapi benda tu hanya bertahan selama seminggu. Si Seri semakin lama semakin mengamuk. Semakin banyak amukan yang terjadi. Orang kampung dikejar. Bunyi seretan kaki si Seri, bunyi ketukan di setiap pintu rumah panjang menjadi semakin kerap, menambahkan lagi kepeningan di dalam setiap penduduk rumah panjang yang berada di situ. So, mereka pun mengadakan upacara kedua kali, tetapi tetap tidak berhasil. Nampaknya si Bomoh pun mengalah untuk melakukan seorang saja ritual tersebut. So, si Bomoh mengambil inisiatif untuk memanggil rakan seperjuangan yang lain, seramai 2 orang untuk membantu beliau. So, dalam ritual kali ini, si Albert diletakkan dalam satu bulatan, dilukiskan dalam satu bulatan. So, orang rumah panjang tadi pun bermain seperti gong dan macam-macam lagi semasa ritual, sambil ditemani oleh mantra
ucapan mantra daripada si Bomoh ketiga untuk memanggil, kali ini untuk berhadapan terus dengan sosok Seri tersebut. So dalam satu korban dijadikan, seekor babi pun ditumbangkan. Darah babi mengalir di upacara tersebut untuk memanggil sosok gaib si Seri ini tadi. So Seri, kali ini Seri datang dengan wajah muram, mengheret baju putih yang terurai dengan rambut panjang beliau, menghampiri si Albert. Tapi bila beliau nak menghampiri si Albert, halangan daripada lingkaran yang dilukis oleh si Bomoh tadi menghalang si Seri daripada terus menghampiri si Albert. Si Seri pun berteriak seperti begitu, lebih kurang seperti begitu digambarkan, kerana ketidakpuasan hati untuk mengheret si Albert masuk ke dalam alam beliau. Si Albert pun dengan perasaan takut, tapi dengan perasaan cinta terhadap si Seri, merasakan kasihan terhadap isteri beliau kerana halangan yang terjadi. So si Albert ni try untuk bercakap dengan si Seri ni. Sebelum Albert mula mengeluarkan kata-kata, si Bomoh berkata, "Kali itu aku beri Nuan peluang untuk Nuan berjaku kau Albert ke diri saya. Lepas tu pula Nuan tak tahu jauh sama ngau kami. Lepas Nuan ukai orang dipatut jauh ngau kami itu. Aku harap Nuan murti nama tek pada." Itu yang dikatakan oleh Bomoh kepada si Seri. Si Seri, dia tak menjawab apa-apa. Cuma nampak air mata dia berlinangan dalam muka yang menakutkan. Tapi kadang-kadang muka yang menakutkan tu berubah menjadi muka Seri yang cantik dan muka yang menakutkan. So berulang-ulang benda tu terjadi semasa ritual tersebut. Si Albert pun diberitahu untuk bercakap dengan si isteri. Si Albert pun memulakan perkataan, lebih kurang percakapan si Albert seperti ini. "Sayang, buat tu boleh sama lagi sayang. Aku harap Nuan boleh nerima semua itu. Aku harap Nuan Datuk Nuan puak Nuan diau ke tempat Nuan sepatutnya. Aku pan diau ke diri itu anak tua. Aku minta Nuan pergi, Nuan tenang aja. Dia ajak pinta pemilu." Si Seri seperti mengerti apa yang dikatakan oleh si suami kepada beliau. So si Seri pun menghampiri lingkaran tersebut, walaupun tak mampu untuk mendekati Albert yang berada di dalam lingkaran. Tetapi si Seri sempat melambaikan tangan dengan kuku yang terpacak tajam, kelihatan seperti melambai kepada Albert. Sebelum Seri berlalu pergi daripada situ, Seri memandang sekali lagi Albert dengan wajah asli yang Albert kenal, iaitu Seri, si isteri Albert sebelum ini. Bunyi ketukan gong dan apa semua semakin rancak semasa pembagian si Seri. Dan sebelum Seri pergi, Seri sempat menghilai 4 kali terakhir. Itu yang selepas habisnya ritual tersebut, semua penduduk rumah panjang pergi ke tanah perkuburan
kubur Seseri pun dibukakan kembali. Keranda Seseri dibukakan kembali. Walaupun kelihatan mayat Seseri hampir mereput, tetapi setiap ibu jari kaki dan ibu jari tangan dia diketukkan dengan paku untuk mengelakkan perkara yang tak sepatutnya berlaku lagi. Perkara ini dilakukan oleh si bomoh bertiga dengan ritual mereka yang mereka buat. So, selepas ritual tersebut dilakukan, tak pernah lagi terdengar ataupun usikan daripada Seseri berlaku di rumah panjang tersebut. Tetapi setiap kali hujan masih terdapat bauan harum yang menghantui penduduk rumah panjang. So, subscriber saya di luar, adakah anda yakin Seseri betul-betul menghilang? Adakah Seseri akan kembali lagi? Kita tak tahu. Tapi Seseri akan tetap menghantui anda. Itu saja daripada saya, Desmond, untuk bongkar seram kali ini. Untuk bongkar seram kali ini. Des, terima kasih dengan korang untuk support yang korang dah beri kepada Des. 145 subscriber kita orang yang sekarang ni, yang dah subscribe kita orang sangat menghargai. Berterima kasih sangat-sangat sebab korang still tunjukkan minat untuk tengok every video yang kita orang upload. So hopefully korang enjoy video kali ni, cerita kali ni. Walaupun cerita ni bukan cerita yang sebenar, tetapi cerita ni adalah berdasarkan cerita yang sebenar yang dihantar kepada Des. So korang yang ada cerita, korang yang nak masuk dalam podcast kita orang selepas ni, korang boleh hantar email korang kepada desmondchristopher@gmail.com, ataupun korang boleh DM kita orang dekat Instagram, Facebook ataupun TikTok kita orang. Jangan lupa untuk follow semua media sosial kita orang, ya, untuk korang tahu perkembangan update-update terbaru daripada kita orang ataupun video-video terbaru yang kita orang upload. So guys, jangan lupa share, tekan bell notification dan subscribe pada channel kita. Salam daripada Des and Team. Bye bye. Bongkar seram. Semakin dibongkar, semakin seram.